Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir. Syukur Alhamdulillah hari ini saya hadir ke Politeknik Sultan Idris Shah ini untuk melancarkan inisiatif Ihsan Food Bank ataupun IFB. Inisiatif ini merupakan susulan kesinambungan daripada program Food Bank Malaysia yang telah dimulakan secara rasmi oleh KPDN pada tahun 2019 dan selepas 6 tahun pelaksanaannya melalui Convention Food Bank Malaysia yang telah diadakan pada 8 dan 9 Disember yang lepas melibatkan pelbagai stakeholders, kita telah memutuskan supaya perlu digerakkan agenda transformasi kepada program Food Bank ini dengan mengambil pendekatan melibatkan pelbagai pihak, whole of nation approach. Dan itu yang pertama, supaya lebih banyak lagi pihak yang dapat sama-sama menyumbang dan terlibat dalam menggerakkan agenda Food Bank. Yang kedua, transformasi ini juga bukan sekadar bersifat kosmetik, tetapi ia juga melibatkan kepada perubahan anjakan kepada komponen objektif itu sendiri, supaya Food Bank ini bukan hanya digerakkan dalam bentuk charity, dalam bentuk kebajikan, tetapi ia akan mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah komponen santuni community, yang kedua adalah sayangi alam dan juga selamatkan makanan. Jadi IFB ini akan mempunyai serapang 3 mata. Pertama is charity and cost of living, kedua sustainability, dan yang ketiga adalah food security. Jadi itu antara teras ataupun komponen objektif bagi kita menggerakkan inisiatif Ihsan Food Bank ini.